Okey, pejam celik rupa-rupanya dah hampir 3 bulan aku dekat studio baru ni, dan ini adalah studio fast yang paling besar yang pernah kita orang ada lah. So dia banyak section yang berbeza kat sini, ada bahagian unboxing saja, aero saja, tempat lepak, tempat main game, tempat buat kerja, tempat aku chill, rehat dan sebagainya. First, aku nak tunjuk dulu dekat korang bahagian kita orang buat unboxing. Kalau korang tengok dekat video fast, kita orang biasa akan ada background mirror macam ni. So background mirror ni memang ikonik lah untuk kita orang unboxing. So kat sini ada kamera depan, ada mikrofon dan juga ada top down, dan akan ada seorang jaga dekat bahagian kanan untuk 3 kamera berbeza. Lighting macam ni. Ni semua kotak kosong lah barang-barang kita yang tengah gunakan sekarang ni. Ada peti ais kecil, Chopel, ada vacuum kat situ, dan juga ini paling penting sekali lah, coffee machine yang baru je aku beli, Breville's. Yang ni kira okey lah untuk beginner kan, kita boleh buat manually. Okay, jom kat paling tengah. So sini di mana kita orang akan buat discussion, akan meeting, akan shoot A-roll. Kita boleh buat setup berbeza kat sini, ada 5-6 setup background macam ni ke, yang tu ke, putih ke, kita nak buat macam mana pun boleh adjust kat sini. Sekarang ni kalau korang perasan dekat video fast memang kita punya background macam ni. So ada lighting atas, tepi, depan, belakang pun ada. So yang ni adalah meja putih, 2 ni adalah meja yang kita boleh adjust, adjustable atas bawah supaya senang kita nak B-roll dan juga kita nak shoot A-roll. Untuk korang semua faham, B-roll tu adalah shoot product, which mean kita nak close up dia apa semua, dan A-roll pula adalah shoot muka aku lah. Macam mana yang korang nampak kat fast, macam tu lah dia punya kejadian. So TV ni memang besar gila. Ini rasanya 85 inci ke 90 inci macam tu lah. And ada setup game sekali kat sini. Yang ni tetap chill lah, dan kita boleh lepak-lepak sini. So dekat bahagian ni pula adalah bahagian di mana tempat kita orang letak kamera, lens, mounting, lepas tu tripod, bag lah, device, smartphone, gadget, segala-galanya lah berada di sini. Dekat sini juga ada ongoing gadgets and smartphone yang kita orang tengah nak buat video. So soon akan dikeluarkan lah video tu. And ni pula adalah bahagian bilik aku lah. So office ni tempat di mana aku cari idea buat kerja. Kadang kita orang shoot juga A-roll dan juga B-roll di sini. Dia agak bersepah sikit sebab aku tengah banyak gila barang dan ni tak susun habis lagi. Ini tak final lagi, aku ada nak buat sikit adjustment. Ini pula adalah bahagian bilik tim aku lah. So ada 4 meja kat sini. Masing-masing ada dia orang punya laptop, MacBook, device ni yang dia orang tengah gunakan, editor, writer. So macam korang nampak dekat atas meja ni banyak gila hard disk yang aku gunakan untuk segala archive video file yang aku simpan daripada 6 tahun lepas lagi sampailah sekarang ni. So memang banyak lah, aku pun dah tak terkira lah berapa terabyte semua ni. Boleh jadi dalam 80 ke 90 terabyte kot kalau kita combine semua. Sebab setiap satu ni adalah 4 ke 5 terabyte. So macam ni saja 5 terabyte. So kalau combine ni memang banyak lah SSD apa semua lah. Memandangkan aku rasa sekarang dah macam agak susah lah bila gunakan hard disk satu persatu macam ni kan. Sebab yelah dia punya data transfer pun slow. Lepas tu nak pass file video dekat tim pun susah lah lagi untuk tim yang mungkin buat kerja dekat luar negara ataupun dekat outstation kan. So susah untuk nak buat pemindahan file tu. Sebenarnya aku dah jumpa satu solution tau, iaitu gunakan teknologi NAS. Yes, NAS. Yang ni aku dah start gunakan, iaitu NAS daripada Synology. Macam korang nampak, design dia tak besar sangat pun. Kalau kita compare dengan hard disk ni, kalau combine semua ni aku rasa memang besar lah kan, jadi berat apa semua. Tapi ni dia macam one small device yang kita boleh slot in 4 hard disk kat sini yang memang besar gila terabyte dia, dan boleh slot in sekali dengan 2 SSD. Bagi korang semua yang mungkin tak familiar apakah itu NAS DiskStation ni, dia sebenarnya adalah satu hard drive yang boleh menyimpan segala file-file penting macam video, gambar, anything yang korang nak simpan. Dia umpama macam hard disk tadi, tapi versi yang lagi bagus, versi yang lagi besar untuk kita nak simpan segalanya, and versi yang lebih convenient, practical. Sesiapa sajalah yang buat creative work ataupun yang nak menyimpan segala file-file penting. Contohnya macam videographer, filmmakers, photographer. So yang ni yang bestnya sebab dia boleh connect dengan kita punya wifi secara LAN ataupun wirelessly. And kalau macam kita nak ambil file daripada dalam NAS DiskStation ni, kita tak perlu datang kat sini pun. Kita boleh buat wirelessly melalui negara lain, which mean kita gunakan dia punya sistem. Yes, dia ada sistem sendiri. So kat situ kita just boleh download and kita boleh upload. Memang very easy. Model NAS yang aku tengah gunakan sekarang ni adalah Synology DiskStation DS925 Plus. In terms of size dia memang bagi aku dah just nice, tak makan ruang yang banyak pun. Dia memang macam sebuah server yang kecil
and memang besar gila lah storage dia. Dalam ni aku dah masukkan hard disk 2 slot 8TB semuanya, dan ada lagi 2 slot kosong untuk future expansion, so kita boleh tambah lagi lah. And ada juga 2 bahagian dekat bawah ni, dia bagi 2 slot untuk NVMe SSD. Yang ni yang lagi laju lah dia punya data transfer kan. And dia ada juga setting yang korang boleh kawal, macam siapa je yang boleh access, yang boleh delete and recover data. Lepas tu boleh juga decide file apa yang semua kita boleh tengok, dan kita boleh sorok file-file lain. Yang ni memang sangat-sangat menarik. Senang cerita, korang ada full control dekat NAS disk station ni. Sekarang ni aku tengah upload segala footage-footage yang belum backup lagi, dan biasanya lepas aku shoot memang aku nak buat backup file lah, ataupun video-video lama kan yang kita dah edit, dah siap, dah upload. So kita just backup saja segalanya, drag and drop, and masuk je dalam NAS disk station ni. Aku rasa untuk benda ni memang sangat diperlukan, especially untuk content creators yang run team yang ramai lah. So senang nak manage dan more practical. Kemudian lebih senang access sebab data decentralized, satu server je, semua dekat situ. And one more thing, dia juga ada red mirror. Secara mudah nak faham, dia salin data automatik dalam 2 disk. So tak perlu risau lah kalau satu HDD rosak ataupun satu hard disk tu rosak, data yang ada masih intact. Boleh kata kalau kita gunakan backup jenis NAS disk station ni, file yang kita simpan tu lebih selamat lah kalau kita compare dengan external hard disk macam ni. Contohlah kalau terjatuh ke, terpijak ke, terduduk ke kan. Sebab yelah, dia adalah sebuah device yang kecil macam ni yang ada possibility untuk rosak. So anything happen, lost semua file penting korang. Kalau compare dengan ni, NAS disk station ni, dia ada cover yang kuat. So memang solid lah. Dia akan jaga korang punya drive dah ni. So untuk nak rosak tu memang sangat minimum lah dia punya risiko tu. Kalau compare yang ni, jatuh je aku pasti lah senang gila rosak. Ni pun berat kan, 5TB ni. Dan kalau nak bandingkan dengan NAS Synology model yang sebelum ni, dia tak boleh nak masuk tau brand lain punya hard disk. Kita kena gunakan brand Synology saja, ataupun bahasa mudahnya adalah vendor lock lah. So vendor lock ni biasalah diorang nak buat macam exclusivity pada produk diorang saja kan, macam apa yang Apple buat lah biasanya. So ekosistem dia saja. So itu perumpamaan dia. Dan sekarang ni yang menariknya adalah model kali ni tak perlu gunakan brand Synology saja. Korang juga boleh gunakan brand lain untuk masukkan dalam dia punya bahagian slot hard disk. So ini berita baik lah, korang boleh gunakan any hard disk punya brand untuk slot in kat sini. Yes, ada banyak pilihan dekat market. Korang beli je brand apa yang korang rasa sesuai and slot in. Dapat storage and harga pun kat sini kita banyak pilihan. Menarik kan? Oh, aku nak explain sikit lagi. Pakai ni aku rasa macam lebih praktikal tau, sebab senang nak access data dekat mana-mana device. Contohnya macam laptop, desktop PC, tablet, smartphone, semuanya korang boleh connect easily. Kalau dekat smartphone, korang boleh install app drive dia ni. UI dia simple and senang faham. So kalau korang first time user pun, aku rasa tak ada masalah. Sebagai contoh, kalau korang buat kerja kreatif dan berada dalam satu kumpulan, tak kisahlah 2 orang ke 3 orang ke, dan korang bekerja dalam satu kawasan yang berbeza, korang just boleh upload saja segala file, video, gambar dan sebagainya dekat dalam apps tu ataupun dalam dia punya sistem sendiri, and orang lain pun akan boleh access juga file yang lebih kurang sama. So itu something yang very practical kan untuk kita nak buat kerja. So sangat memudahkan lah. Obviously kat sini memang workflow akan jadi smooth lah, dan boleh work from home kalau perlu. Cumanya kat sini aku find out yang dia punya upload and download speed dia tak laju sangat. Decent speed lah kalau korang set up yang quick connect. Kalau nak laju lagi, korang kena set up yang DDNS. Yang ni lebih tricky and complex sikit. Tapi banyak tutorial yang ajar sekarang ni dekat YouTube. Banyak korang boleh tengok. So connection lebih laju dan support file besar macam video 4K tu. Cerita pasal NAS disk station ni, persoalan dia mungkin korang tertanya kan, kenapa tak gunakan cloud storage yang dah banyak dekat market sekarang ni. Contohnya kita ada Google Drive, kita ada OneDrive, iCloud lah, macam-macam lah jenis drive yang berdasarkan awan. Cloud storage kan, awan pula. Aku ada subscribe tau Google Drive dengan size storage 200GB, dan masing-masing memang ada pro and cons lah. Cloud ni dia memang ada risiko juga, macam kena hack ke dan isu privacy. Lepas tu kena bayar setiap bulan tau. Storage pun dia memang terhad. Kalau nak tambah memang kena bayar lebih sikit. And bila makin lama sebenarnya kita makin banyak tau simpan data lama yang kita dah jarang guna. Sebab tu NAS macam Synology ni jadi solusi yang memang bagus lah untuk simpan data sebagai archive. That's why aku nampak kat sini selain jimat kos jangka masa panjang, Synology NAS juga boleh bantulah untuk elakkan data terpadam tanpa sengaja sebab ada fungsi restore. Berbanding dengan cloud ataupun external hard disk, yang ni memang bezalah daripada apa yang NAS Synology ni offer. Dan aku nampak juga dari segi dia punya privacy, memang Synology bukan sekadar storage tapi boleh buat backup sendiri. So that data lebih selamat dan juga bawah kawalan kita, under control. Yang ni dia lebih secure
And file dia tu kira selamat lah kita nak simpan sini kan, dan kita boleh access secara online walaupun kita tak ada dekat sini. Tapi kalau korang nak ambil directly daripada port dia pun boleh juga, cocok je lah. Cumanya data transfer speed dekat port dia tak laju sangat, lebih kurang dalam 5 Gbps macam tu je. So agak slow sikit lah. But yeah, kita ada satu tempat di mana boleh simpan segala mungkin memori family korang, and then file-file yang penting korang nak simpan, segalanya berada di sini kan. Senang sekarang. So itulah antara workflow kita orang sekarang ni dekat Fast. Aku rasa sekarang ni kerja lebih mudah lah dengan adanya NAS D-Station daripada Synology ni. And this one is the new model. And aku rasa enjoy dengan apa yang kita buat sekarang ni. Dan ya, kalau korang nak beli NAS D-Station Synology ni, macam biasa check it out saja dekat description ataupun dekat bahagian tag produk. Okay? Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.